Ini tempat kita berlindung. Kalau kita nak buat penyamaran ke dalam hutan, okey lah. Kita tak perlu banyak gunakan tenaga. Kita hanya sekadar untuk berehat, bolehlah kat sini. Yang ini kita kalau untuk buat penyamaran, tenaga tak ada, kita untuk tempat berlindung, ini boleh. Ini memang udah natural lah. Ini dia pokok belilit. Kita boleh buat tempat berlindung kat sini. Kalau dari jauh tak perasan lah. Ini pokok menjala ni. Pokok menjala. Dia berlilit-lilit, tempat perlindungan. Tempat perlindungan sementara, kita kena bersihkan tempat ni dulu. Itu ada kosong tu. Pokok-pokok menjala ni dia belit-belit. Dia membelit-belit batang kayu ini dia jadi bulat. Ini makna perlindungan semula jadilah. Dia pokok berlilit-lilit tu. Cara natural lah.